Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Selasa 9 hari bulan Disember 2025 Masihi. Sepatutnya sekarang ni pukul 7.40 malam. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini untuk edisi hari Selasa 9 Disember 2025 Masihi bersama dengan 18 dan juga 19 Jamadah Akhir 1447 Hijriah. Okey, bagi baru siapa tadi? Sambil buat video dari itu sekali dengan review dah lah. Bagi siapa pada 7.32 tadi. Selepas main maghrib tadi bagi siapa. Lepas tu 12 minit kemudian saya terus main ke sini lah untuk buat video ni. Kan pukul 7.40 kan. Atau 7.41 1 minit lah. Saya buat video nak review bahagian ni lah. Bagi siapa ni. Sambil dengan video dari report. Okey, sujud gini dulu. Okey, untuk video dari report kita ada tadi selepas pada buat video dari report. Petang kemarin tak? Lepas pada buat video dari report saya terus saya buat video dari report mana? Tengok dah. Buat video dari report sini kau rumah Kak Len saya tengok dah. Sini tak? Lepas tu ada ni. Ada rumah Kak Len saya. Lepas pada tu saya terus bersiap-siap pergi ke ni lah. Untuk sembahyang maghrib di masjid surau pada buah. Lepas selesai madrasah pada buah. Pada buah saya terus pergi ke Bukit Payung, ada kuliah maghrib. Minggu ni bab faraid. Menceritakan tentang pasal bagaimana pusaka, harta pusaka, pembahagian harta pusaka, siapa patut dapat detail agak penerangan tu. Lepas tu sudah mulai ngaisah habis selesai. Lepas sudah mulai selesai penerangan tu, dia mulai waktu isyak. Isyak masuk waktu isyak. Lepas tu saya selesai isyak tu. Lepas tu masuk isyak tu semai isyak, lepas tu terus semai isyak lah. Azan dan qomat tu semai dah. Maknanya tak ada. Maknanya tidak kuliah tu tidak dipanjangkan lah. Dia maknanya selesai sebelum isyak. 1 minit sebelum isyak selesai. Lepas tu saya pun terus selesai tu. Lepas semai isyak tu saya terus pergi tu lah. Keluar lah daripada masjid tu. Singgah kedai Kuayu tu sekejap. Lepas tu pergi ke mana? Lepas tu terus mai ke sinilah. Ke kedai Fikri pula. Sampai dah kemalan. Sampai kedai buka. Sampai ke pukul 9.50 pagi buka. Lepas tu biasalah minum malam-malam apa semua tu. Okey, lepas pada tu saya tidur. Malam tadi saya tidur pada pukul 2.20 minit pagi. Balik pada pukul 20 minit pagi. Tidur pada pukul 2.10 pagi Pukul 12 suku 12 minit. Bukan. 12 minit. Malam sebelumnya, malam tadi tak ada pukul 12 saya klik tu. Saya balik tu dah ada pukul 11.40 dah. Sampai rumah 11.50. Sedang balik sampai rumah tu pukul 12. Pas 6 masuk pukul 12. Lepas tu tidur pada pukul 2.10 pagi. 2.20 pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi semai subuh. Makan sarapan. Lepas tu pukul 8.10 tu saya terus pergi ke kedai Fikri seperti biasa. Minum pagi. Lepas tu 8.10 pula. Pukul tu tepat pukul 8 dia tak. Tepat pukul 8. Sebab siapa sana sampai kedai Fikri tu 8.10. Dia balik 8.10 minit pagi. Lepas tu buat macam biasa dah minum pagi apa semua tu. Lepas tu tolak pergi ke tu. Saya terus bawa ambil tank dijual. Pukul 8.40 tu saya keluar. Ambil dari tank tu pergi jual ke besi buruk. Terus pergi jual besi buruk tu. Dulu sebelum baru dah pergi corner balik pak kerja ni. Kejap ya habis RM1. 3 jam pergi tank susu tu. Lepas tu kerja air ni nya. Pasal aku jambil dengan plastik tangga tu. Dan juga paip sikit. Tapi tak ada sambung lagi lah. Paip tu tak ada siap lah paip. Sambung sikit paip. Lepas tu go to
tangga dah pelah pelit sikit. Lepas tu gos tu mangkuk jambil dah siap lah. Dua mangkuk jambil tu. Esok ajaknya pitu dah esok. Pitu jambil tu pak tapi tiga tu. Lepas tu ada pagi tak siap lagi. Sudah pelah tangga. Lepas tu pitu pasal pitu jambil. Pasal pitu bilik, pitu tandas. Lepas tu apa lagi? Atap sikit, tapun sikit atap. Ada bocor tu, tapun sikit atap tu. Lepas tu paip. Tu lah. Baki 2 hari lagi. Rabu Khamis. Tutup kau. Lepas tu balik tak balik tadi dari pukul tu tak balik tadi dah balik 3:30. Balik tu semandi semaya asar. Lepas tu semaya Zuhur. Lepas tu tunggu asar. Semaya asar pada pukul 5. Lepas tu tunggu barang tak siapa-siapa. Lepas tu masuk waktu maghrib 6 berapa tadi? 7 berapa? 7 apa? Pukul 6.50. Maghrib. Semaya pada pukul 7.10. Semaya 7.10. Lepas tu 7.32 barang siapa. Okey. Sambil daily report tu tiba masa tu saya review lah. Daily report saya dah. Okay, sekadar tu lah daily report. Daily report tu lepas terima barang tu saya pun terus mai ke sini untuk buat video daily report pada pukul 7.40 ni. Okey. Terus sekarang kita nak kasih review pula. Saya siapa hari ni? Barang hari ni siapa daripada Wisma Minglong, Lebuh Raya Sungai Besi Batu 12 Bukit Gita Bayu Seri Kembangan Selangor. Petaling Selangor. Seluar panjang CEO. Seluar selek lah, model selek gitu. Size 30 size 30 tu. Size saya besar kau lebar kau. Nampak kau lebar. Okay, pada itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.